Sekarang kita berada di Malaysia Children's Day Carnival sempena pelancaran Disable to Enable, di mana kempen ini adalah mengenai celebrate kanak-kanak kurang upaya di Malaysia ini. Dan kita ingin berterima kasihlah kepada Leskopat Upin Ipin kerana sudi hadir untuk membantu kami mempromosikan dan create awareness tentang kanak-kanak kurang upaya di Malaysia ini. Disable to Enable campaign, ingat semua kanak-kanak kurang upaya adalah sama dengan kanak-kanak lain. Mereka juga ada hak untuk disayangi, hak untuk dihormati. Mereka semua kanak-kanak kurang upaya, mereka bukan kurang upaya kerana mereka buta ataupun bisu, tetapi mereka kurang upaya apabila kita sendiri yang mengabaikan mereka dan tidak memberi mereka peluang di dalam kehidupan inilah. Dengan populariti Upin Ipin di Malaysia bersama-sama kanak-kanak, kita pun boleh nampak kat sini lah. Bila Upin Ipin datang je, kanak-kanak pun mula seronok kan. Jadi bila Upin Ipin membantu UNICEF di dalam mempromosikan hak asasi kanak-kanak dan juga Disable to Enable, hak asasi kanak-kanak orang kurang upaya, amat membantulah UNICEF, besarlah bantuan itu.